apa. Biasanya kalau kita kata player 18 tahun ni, kita selalu highlight attacker, kita selalu highlight player-player yang score goal dan sebagainya. Tapi kita jarang mengatakan tentang seorang general di bahagian tengah. Dia adalah hype sebelum World Cup. Dia bukan hype dalam World Cup. Betul. Remember that. Yes. Sebab before World Cup, tahun lepas, 2 tahun lepas, value dia 20 to 30 million. Baru sebelum World Cup, value dia 45 million. Dan sekarang ni dalam World Cup, value dia 50 million. Betul. Assalamualaikum guys, selamat datang ke LM90 World Cup Special. Ini tempat kita bedah taktik lepas minit 90. Ini adalah episod yang kedua. Sebab episod yang pertama itu kita dah record. Kita ada kita punya tetamu, ada kita punya co-host. Tapi masalah dia, ramai sangat lah yang tak suka co-host, ramai sangat tak suka Cik I. Aku tak tahu macam mana nak cakap. So bila kita bincang-bincang benda ni, kita terpaksa lah rehatkan dia. Sama juga macam jurulatih-jurulatih dalam Liga Malaysia, kita rehatkan dulu. Tapi aku tak kesorangan, jangan risau. Kita masih lagi bertiga hari ni. Aku akan ditemani oleh co-host interim, iaitu saudara Bro Hans. Apa khabar Bro Hans? Bila cakap pasal interim tu, dia membuatkan aku teringat pada Morim, kata tak? Oh, jangan gelak sangat sebab kita belum intro awak. Awak relax dulu. Dia ada relax tu. Relax dulu. Dia teringat pada Morim, lepas tu dia teringat style-style apa? Payah lah nak sebut. Tapi bila kehilangan Cak A tu aku rindu sebenarnya. Rindu Dia orang maki dia tak apa. Tak apa dosa dia sebenarnya. Apa dosa dia sebenarnya? Kau sabar dulu. Aku tak intro kau lagi, kau dah bercakap ni. Kau relax apa? Ini masalah dia bila jemput kawan-kawan datang studio untuk shoot podcast tau. Dia ingat kita tengah sembang dekat kedai mamak. So Bro Hans, kita cerita dulu pasal episod yang pertama. Kita recap sikit lah. Episod tu Alhamdulillah dapat sambutan yang baik. Kalau kata kita tengok dekat YouTube saja, combine 2 video 60k views. Untuk kalau kata kita tengok dekat shorts sekali adalah 90k views. Pergi ke TikTok 175, 175. IG Reels ada 30k views. Alhamdulillah lah, kita dapat lebih kurang 295k views in total, multiple platform. Subscriber dekat, sabar belum habis lagi. Subscriber dekat YouTube kita dapatlah 2000. Tapi sebenarnya apa perasaan kau lepas kau baca komen-komen tu? Sebab ada yang kecam kau juga. Ada juga. Dia cakap kan, brother yang pakai topi ni tak payah sembang lah. Dia kalah langsung, dia tak keluar video. Ada kebenaran dia tu sebenarnya. Tak. Itu perkara biasa. Sebab aku buat benda ni dah 6 tahun. Benda-benda macam ni common sebenarnya. It's okay, it's fine. You know. Tapi yang penting, aku dah mula rindu Cak A sebenarnya. Yang penting awak masih di sini lah. Tak, yang di sini tu tak ada hal. Yang Cak A tu. Cak A Cak A sebab dia lambang fan Arsenal. Aduh. So kita ada ni lain sikit lah. Kita kekurangan punching bag lah kali ni. Sebab apa, kalau kita tengok dalam LM90 punya last episode, Cak A ni kita tahulah dia jadi bahan lah untuk kita bergurau kan. Sebab apa, kalau kata ada 3 orang, 3 knowledge power, jadi kan korang tak tahu nak bersetuju dengan siapa. So senang, ada aku dengan Bro Hans, ada Cak A. So dia ada garam sikit. Ini cukup rasa lah. Tapi yang penting, terima kasih kepada korang sebab yang support. Nak dapatkan view macam tu dekat YouTube is not easy. Untuk pemula, untuk video yang baru saja starting dekat YouTube. So congratulations bukan kepada team saja, tapi kepada korang jugalah, kepada korang yang menonton ataupun mendengar podcast LM90. So continue for the support. So we stay tuned for this episode. Alright, terus subscribe kita lah. Terus tahu 2 jadi 5 ke kan lepas episod kedua ni. Betul. Okay, tanpa kita membuang masa Bro Hans, aku rasa kita punya guest ni tak sabar-sabar. Lama sangat lah intro tak kau sabar kan. sangat. Dia ingat macam dekat Astro. Itulah tu. Dia ada kena potong kan. Ni tak ada. Talk set ni 15 minit je. Semua tak ada pun. Minta maaf pun. Kau tak takut overrun ke weh? Tak ada. Nampak dia dah main lah. Sini Kimi tak cakap apa-apa kat sini. Kimi tak ada. So aku bagi ni lah. Okay. Kau lah untuk so guys, untuk hari ni kita ada tidak asing lagi lah senang cerita. Peminat ataupun satu-satunya peminat tegar ataupun kasar Newcastle United di Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Burn AF1 ataupun Burn Boboiboy. Terima kasih. Tadi dia dah bocor lah. Dia dah cakap burn yang tadi. Kau tak sabar masalah dia. Orang dengar suara kau pun kan dah tahu. Bila aku dengar korang sembang ni, aku tak boleh tak masuk. Tak boleh ya. Sebab banyak sangat benda yang berkait lah. Geram kan. Dah kau sebut fan Arsenal lah pelbagai kan. Awak memang ada dendam dengan fan Arsenal lepas nyanyi lagu itu. Aku nyanyi lagu tu sebab atas aku kena denda. Okay. Alright guys. So
sebelum kita sembang merapu panjang lagi, aku rasa aku kena potong lah. Untuk video kedua ni, kita sebenarnya nak buka dengan quick review lah. Kita nak pergi satu-satu group in detail sebenarnya agak susah. So aku rasa better kita pergi group A to group D. Cuma mungkin kita ambil sikit-sikit sajalah. Sikit-sikit lah, sebab banyak sangat lah. Match-match yang penting lah. So untuk group A, kita start dengan group A match opener. Mexico 2, South Africa 0. Ini adalah satu match yang rewind balik lah. Kita zaman 2010 South Africa. Betul. Shabalala punya gol kan. Betul. Cuma kali ni ada pemenang lah. Dulu seri. Yes. So first kali lepas kau tengok match tu, apa sebenarnya pendapat kau? Aku suka kau kata pasal Shabalala punya, sebab yalah the fixture between Mexico and South Africa tu kan. Tapi kau fikir balik, perform dekat Azteca tu adalah something yang pressure tau. Yeah. Sebab kalau kau fikir sejarah Azteca tu from 1986 Hand of God, Maradona, Pele punya history dekat sana. It's not easy untuk pergi ke stadium tu untuk okay, no matter what lah, kau home ground. Macam kita tahu Raul Jimenez punya story kan. Bagi aku benda yang betul-betul menyayat hati aku, hampir nak menitiskan air mata pagi-pagi tu, Bro Hans. Apabila aku tengok Raul Jimenez crying. Because why? Betul. Couple years, okay, I don't know how many years ago yang insiden, aku tak ingat lagi insiden. Maksud 2 tahun lepas tu pun? Tak, lebih. Dia dengan David Luiz tu dah lama masa COVID bukan Lepas betul kan COVID. kalau aku salah lah kan. Tapi aku ingat lagi dia dengan David Luiz bertembung Arsenal lawan Wolves waktu tu. Dia pecah. David Luiz okey je, balut je. Mamat ni skull crack bro. Yes, betul. Kau bayangkan untuk dia comeback daripada situation tu, ada yang kata mungkin dia tak boleh main balik Career dan sebagainya dia boleh terjejas kat situ kan. Tapi masalahnya dia comeback dan untuk kali ni dia score dalam World Cup. First time ever dia score dalam World Cup, kena ingat, which is satu benda yang remarkable gila. Dan dalam debut game pertama World Cup tu sendiri dan Azteca tu sendiri, bagi aku game tu sebenarnya untuk aku sendiri dia dah cover hype World Cup tu sendiri dah. Maknanya kalau kau tunggu World Cup, itu adalah game dia. Walaupun agak dull bagi aku, agak dah ada juga performer daripada Afrika yang terlampau nervous daripada first sampai ke habis. Nervous dia tak habis-habis, tapi in terms of overall hype World Cup kau dapat kat situ. Betul. Cuma match tu aku okey, aku setuju, tapi ada momen-momen kelakar dalam match tu. Aku tahu kau nak petik apa ni. Sebab apa? Aku tengok kad merah tu sendiri, aku rasa yang first of course obvious lah kad merah. Yang last tu aku tak rasa perlu kad merah. Tapi kita tak tahulah referee punya interpretation macam mana dalam situasi tu. Mungkin dia anggap benda tu dosa ke, kita tak tahu. Tapi aku nak tanya kau pun kau tengok tak klip yang dia explain pada tengok VAR tu? Terminator bro. Wilton Sampaio ni referee yang tak asing lagi kalau dalam pentas Piala Dunia ni ataupun pentas sebesar inilah. Tapi bila kau tengok cara dia dengan kamera ni yang keluar daripada muka dekat belah tepi ni, dengan dia punya take time dia semua kan, dengan cara dia, dengan riak wajah dia bila dia bagi red card pelbagai kan, kau boleh kata ada a few red cards kat situ yang questionable lah. Tapi kau bayangkan untuk World Cup yang dikritik habis-habisan before nak start. Kau ingat lagi 4 tahun yang lepas macam mana Qatar dikritik apa semua kan? Tapi lala dia deliver kan. Betul. Sekarang ni daripada awal dan tengah-tengah World Cup pun masih lagi banyak isu yang sedang dibelenggu oleh US pada ketika ini dan juga FIFA lah kan. Mungkin kita boleh sembang sikit pasal benda tu Ben. Apa pendapat kau memandangkan benda ni macam World Cup ni dulu ataupun bola sepak itself adalah permainan golongan working class. Kan? Tapi sekarang ni kita tengok bro, harga tiket melambung melampau. Kan, dengan benda-benda yang hydration break, konon-konon nak jaga player. Kalau ikutkan rules, dia 30 darjah Celsius ke atas, betul? Baru akan ada hydration break ataupun water break. Tapi ni 20 lebih je bro, tak sampai 25 pun. Sebab untuk this World Cup actually FIFA dah counterfeit everything, which is setiap game sebenarnya akan ada water break. Tak kisah berapa suhu pun. Wajib Wajib. So senang cerita dekat situ, kau dah tahu dah ini semua dipelopori FIFA hanya untuk kau masukkan ads saja. It's an agreement between FIFA dengan Fox lah. Sebab kalau kau ambil kira network US yang besar ni, Fox Sports 1 ni, dengan of course US as a country and FIFA, they want to benefit in that sense juga. So kau tengok banyak orang kata US punya culture tu masuk dalam programming bola sepak. Tapi kau setuju ke Ben? 3 minit hydration break. Tak silap aku dalam one of the game, aku tak ingat game yang mana, lambat masuk ref kena tunggu. Betul. Datang balik daripada iklan. Nak start balik game, kau bayangkan? Yang okay, bila cakap pasal water break ni, yang aku paling geram sekali sebenarnya, kau tahu apa? Kau dah sedap tengok game, dia potong. Player ataupun team tengah nak contribute dia punya sistem, nak set up dia punya sistem,
potong. Dah ada momentum lah. Dah ada momentum. Bukan senang benda tu Okey, orang anggap macam okey 3 minit ni apa dah hal kan apa semua. Tapi sebenarnya kau tahu tak, as a team contoh macam Afrika, dia orang nervous satu. Dia orang tak dapat lagi gilap dia orang punya attacking ataupun tactical system. Kau bayangkan bila potong macam gitu selepas water break, dia orang kena build balik benda tu tau. Betul. Orang ingat sekadar 3 minit relax santai Tapi tak, for the players, for the system, for the tactical is very very critical sebenarnya. Ya, dia Sebab dah dia orang kena macam build up balik. dah macam kita tengok takraw kan. Ada Lampau weh. boleh minta break sekejap kan. Betul. Bagi aku 3 minit tu lama sangat. Dan by no means kau boleh guna benda tu as a opportunity untuk kau buat iklan. Sebab that's not football lah bagi aku. Dulu orang cakap Aku risau, Mak Kening, sorry sebelum kau tak sambung. Aku risau benda ni akan terbawa ke EPL apa bagai ya. tu. Kau tahu tak apa? Dulu orang cakap kita tahu next punya host nation siapa mungkin dekat dengan negara kita simpan duit lah 4 tahun cukup simpanan kita boleh pergi tengok World Cup. Tapi untuk orang-orang macam kita ni dengan harga tiket sekarang ni, aku tak rasa kita mampulah 4 tahun akan datang pergi tengok World Cup. Kita nak pergi match yang seterusnya, iaitu rakan Asia kita, pasukan Korea Selatan yang mencetak kemenangan menentang Republic Czech. By the way, before kau sambung, all Asian countries unbeaten setakat ni. Yes, betul. Kau nak kira Australia, Asia pun kira lah. Dia ambil slot mah. Dia AFF tau. AFF. So kita nak pergi kepada match yang kita tahulah Son and Co berjaya untuk comeback menentang Czechia ataupun Republic Czech. Bila kau tengok match ni sendiri Rohan, kau rasa Korea Selatan deserve untuk dapat 3 mata penuh? Untuk aku yes. Dia satu benda lah bila lawan dengan Czechia dia sebenarnya bila sebut pasal Czechia Republic Czech ni dua-dua boleh pakai. Walaupun kalau untuk Czechia dia orang sekadar nak generalisekan untuk sports, untuk benda-benda yang casual, general. Tapi Republic Czech, bila sebut Republic Czech, nama Republic Czech tu sebenarnya digunakan untuk government, untuk documentation sebenarnya. Itu antara benda lah yang aku just nak bagi kepada kau orang. Tapi sebenarnya kalau orang masih pakai Republic Czech, is fine. Tak ada isu Tak ada isu, tak ada masalah langsung. Tapi for this game South Korea menentang dengan Republic Czech, bagi aku is very fair game untuk Korea sebab menang. Sebab kita tahu Republic Czech ni diorang mengandalkan, ataupun dalam bahasa Indonesia dipanggil andalkan, ataupun gunakan apa tau, diorang cuma gunakan fizikal saja. Itu je yang ada. Dan gol pun kalau tengok gol yang di cancel tu pun, yang Sucek tu pun, itu pun header tau. Exactly. Technically they're using their physicality je lah. That's why. Dan itu yang mengejut. Aku suka kau sebut tu, Brohan, sebab benda yang sangat ketara bagi aku dalam World Cup ni setakat ni, mungkin satu game week ataupun satu match day saja. Kita tak boleh jadikan ukuran. Tetapi apa yang aku notice, mana-mana tim Asia yang lawan dengan super power yang sebelum ni lah, Republic Czech used to be a super power jugalah di peringkat Eropah kan. Sangat besar. Yelah, kau ada player macam Patrick Schick apa bagai kan. Rosicky. Exactly bro. So point aku is, kau expect team like Czech to dominate the game. Tapi kau nampak macam opposite tau. In a way, South Korea bagi aku unlucky maybe not to score more. Betul. Dalam game ni. And lepas tu bila kau tengok aku rasa PSV memang akan kena rembat lah di transfer window kan. Dengan Saibari, dengan si Hwang In-beom punya performance. I mean, apa yang of course kita tahu yang tengah viral sekarang ni is gol Hwang In-beom tu ibarat dia belajar daripada Faisal Halim. Masa Malaysia seri 3 sama dengan Korea. Se-GB Tapi dia punya close control, dia punya ability untuk lift that ball towards the far post, itu bagi aku unbelievable. Satu benda, Korea menentang Republic Czech, itu adalah cara terbaik untuk Korea beat. Dia gunakan agility, dia gunakan kecil molek dia, menentang satu arah punya style, which is physical, body. Itu saja yang diorang ada. So benda ni art tau. Kalau kau tengok balik game tu, itu art yang sebenar, which is diorang gunakan kelebihan diorang. Ada orang kata benda tu disadvantage, badan kecil disadvantage, agility kadang-kadang orang tak apa suka. Tapi South Korea gunakan benda tu, walaupun tipis 2-1, is a good result. And tak ada kebergantungan kepada siapa. Even though Song Hyun Min fine, orang kata dia dah aging dah apa semua, tapi kalau kau ambil kira the front three punya performance dengan Lee Kang In apa bagai, it's a superb performance. Okay, kita nak pergi ke Group B pula. Kanada menentang pasukan Bosnia. Kanada hampir-hampir dimalukan lah sebenarnya sebelum dapat gol hujung-hujung minit permainan. Tapi aku nak tanya kau, apa sebenarnya masalah Kanada dalam match ni? Adakah Bosnia menggunakan pendekatan yang sama, fizikal, ataupun memang Kanada ni sebagai host nation under pressure? Aku rasa Bosnia main dengan defensive structure yang incredibly, orang kata stubborn defensive block yang dia orang main. So itu secara tak langsungnya macam
tak bagi kau banyak chances untuk create. Sebab yelah kalau dari segi Canada ni dua player yang diletakkan harapan untuk attack, of course is Tajon Buchanan dengan si Jonathan Christie. Jonathan Christie. Jonathan David. Aku Badminton pun boleh. Badminton. Jonathan Christie. Boleh no problem. Ada gaya-gaya sama. Padahal jauh beza kan. Jonathan David dengan si Tajon Buchanan kan. Tapi bagi aku tak rasa Canada did enough dalam game ni pun. It was a game yang kau boleh rasa macam Bosnia was so defensively solid. Wow. Yang tak memberikan ruang untuk Canada untuk tembus pun. Aku ada satu ayat lah bila cakap pasal Canada Bosnia ni. Bosan gila bang. Bosan Ya. Bosan yang level not in the bad way, in the good way. Sebab dia orang dapatkan result tu Bosnia. Sebab kita kena ingat on the first half Bosnia menentang Canada, itu adalah satu attack yang pertama dan corner yang pertama tau, dan dia orang score. Sedangkan daripada awal sebelum tu Canada mati-mati serang macam nak gila. Tak betul ya. Satu habuk pun tak ada. Dan sampai ke habis tak ada apa. Betul. Kau bayangkan. So bagi aku bagi kredit pada Bosnia kat Kalau situ. ada dua tim dalam Piala Dunia setakat ni yang boleh dikatakan the mother of all low block lah kan. Kau kena cakap dekat macam ni lah Bun. Suara kau macam tak clear sangat. Tak clear tadi Okey tak apa. The mother of all low blocks adalah Canada, adalah Bosnia dan juga Australia. Aku ada pilihan lagi satu. Kalau kau nak ajar anak murid kau nanti untuk kau punya kelas kau sebagai coach, kau guna itulah sebagai contoh. Dua tim ni sebab apa Bosnia ada ni tau, Kolasinac. Goal line clearance. Goal line clearance. Okay, next adalah tim yang aku mention tadi lah, tim yang mungkin satu defensive powerhouse juga. Beza dia adalah dia daripada Timur Tengah. Betul. Host nation untuk edisi yang lepas, iaitu pasukan Qatar yang seri satu sama menentang tim yang dah tak ada Xherdan Shaqiri, Switzerland. Betul. Satu sama. Aku rasa ni adalah macam pelik bila tak ada Xherdan Shaqiri. Pelik. Kita rasa macam mana dia ada. Aku scroll sikit tengok ada nama dia. Tak ada kan dia. Betul. Sayang kau. So bro, dalam match ni kita tahu ini adalah first ever Qatar punya World Cup point. Adakah ini tanda-tanda Akram Afif dan juga kawan-kawan dia akan terus mencari point dalam game-game lepas ni? First thing first, aku tak berapa gemar ataupun minat tengok Qatar main macam itu. Tapi aku faham kenapa Qatar main macam itu. Dia sama typical style macam Bosnia tadi. Betul. Itu pun aku boleh kata game yang agak dull juga kalau nak ditengok as a neutral. Aku cakap ni as a neutral. Tapi kalau penggemar bola sepak, engkau faham kenapa dia orang main macam itu. Dan of course, dia orang dapatkan result tu lah dengan pendekatan 5-4-1, dengan low block, dengan apa semua. Tapi bagi aku dekat sini, Switzerland bagi aku is fail totally untuk Switzerland. Kenapa? Sebab aku nampak selepas daripada minit ke 75, 7 dekat 80 macam tu, aku nampak Switzerland dia orang punya style permainan, dia orang lebih kepada macam tak apa, it's okay, kita layan je apa yang kata nak buat. Betul. Kau tengok layan perap satu gol. And aku pelik tau, sebab kalau kau fikir defensive structure Qatar dalam game ni, dia main 5-4-1 kan daripada awal game. Even yang peliknya, even lepas gol minit ke-16 Brilliant Bolo penalty kan. Lepas tu pun dia still maintain 5-4-1 structure tau. Seolah-olah dia tak nak bolos lebih. Betul kan? Dia ni pun kau kalah tak apa, tapi KPI kita tak boleh ada satu. Tahu tak apa. Jadi KPI dia. Itu aku bajet dia punya pesanan tu kan. So secara tak langsungnya, in a way kau boleh anggap okay lah, one moment gol menerusi set was it a header yang header. Miro Mohan, tapi diklasifikasikan sebagai gol sendiri kan. Aku fahamkan kan. So at the end of the day, in a way bagi aku Qatar were lucky lah untuk meneruskan rekod masih belum kalah tim-tim Asia dalam Piala Dunia setakat ni. Untuk next Group C pertemuan antara Haiti menentang pasukan John McGinn, Scott Robertson, Scott McTominay. Yang CP-CP main tak main. Geram aku tengok match tu. Aku tak tahu macam mana nak tengok game tu. Pening kepala. Betul. Tapi to be fair, aku terkejut tengok Haiti punya gameplay bro. Ingat bukan Haiti kita tak pergi Shangri-La ambil Haiti hari ni Ini adalah perlawanan Haiti Haiti lah Scotland. Kalau kau tengok dominasi Haiti bro, that first player daripada Wolves John Richner, Bellegarde apa semua, dia punya their gameplay was superb. Even Wilson Isidore yang main up front untuk diorang. Aku rasa macam they could have, kalau diorang lebih clinical, mungkin dia boleh take the lead lebih dahulu sebelum Scotland score. Sebab Scotland score, kau tahu dia akan buat apa. And diorang akan try, orang kata shit house the game lah. Betul. Secara tak langsung. Betul. Yang aku suka pasal Haiti ni, aku suka diorang punya counter attack pun.
counter attack dia baik pun. That's why. Dan aku perasan juga ada beberapa, okay, bila nak cerita pasal kontroversi, ini adalah match pertama yang penuh dengan kontroversi. Ada 2 ataupun 3 decision yang orang ramai dekat social media riot tau. Apa pasal? Ada handball, ada beberapa decision dekat bahagian tepi, ada satu kaki naik ke atas. Orang boleh kata itu red card dan sebagainya, dan FIFA referee tak bagi apa semua. Ini adalah satu match yang sebenarnya a very big kontroversi, tapi disebabkan di Haiti. Betul, maksud kau yang offside tu kan? Betul. Yang diorang tak tunjuk tu. Ya. Kan? Sebab pasal tunjuk tak tunjuk apa jadi isu dengan Itu Gary pun jadi Neville isu baru juga. ni kan? Ya, betul. So of course lah, sebab yelah kita as fans sekarang ni, kita dah tak trust FIFA apa semua kan? Kita punya Tak trust FIFA. Betul lah, kita punya kepercayaan terhadap badan-badan macam ni, PJMOL lah, FIFA lah apa semua, kita orang semua dah mula hilang trust kan. Ini satu game yang stop sekejap, start balik, stop sekejap, start balik. In total sebenarnya kau tahu berapa banyak foul yang berlaku dalam perlawanan ni? 44. Betul. Daripada 2010, ini adalah match yang paling banyak foul daripada kedua-dua pasukan. Termasuk Scotland tau, bukan? Ya, betul. So sorry, sebab tu aku cakap dalam match Haiti lawan Scotland, kalau referee yang Afrika lawan Mexico tu manage, banyak rekat ni. Aku rasa 7 rekat ada dekat situ. Confirm. Wilton Sampaio, ingat nama dia? Wilton Sampaio. Dia akan ada Battle of Nuremberg yang baru. Battle of Nuremberg Next adalah match Brazil Morocco, tapi kita akan sembang sekejap lagi. Kita pergi ke Group D terus. Alright. Okay, pasukan USA berjaya untuk menang 4-1 lawan Paraguay. Aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi untuk fans Arsenal mungkin berminat kot untuk dapatkan balik. Folarin Balogun. Macam mana pun kau tengok match ni, What a player lah. aku rasa still lagi macam Paraguay pun ada player-player yang sedap. And mungkin kita underestimate lah. Mungkin aku underestimate waktu buat prediction. Bro, tak silap aku, Paraguay lah yang menewaskan Brazil dan Argentina dalam group phase dalam kelayakan Amerika Latin kan. Betul. Ya, betul. Cuma waktu prediction hari tu aku cakap ni adalah group yang boring sikit lah. Lah. Sebab apa? Ini host nation Amerika dah plan dah ni bagi tim-tim biasa-biasa. Tapi sebenarnya Paraguay pun ada player-player yang sedap. In fact, kalau kau tanya aku, Paraguay mungkin slight favourite dalam kumpulan ni pada mulanya lah. Tapi bila kau tengok cara USA main counter press dalam game ni, aku rasa banyak unsung hero dalam tim USA. Orang selalu sembang pasal Gio Reyna lah, pasal Folarin Balogun lah, apa? Pulisic lah. Pulisic is their Mr. America lah kan. Sebab tu aku cakap dalam first episode, Pulisic ni good dia. Betul. Untuk dorang. Aku dah tengok episode tu. Good kan? Dia tu good. Tapi tak ada siapa sembang pasal kalau kau ingat lagi 4 tahun lepas, USA dengan England seri 0-0 dalam grup yang sama kan, dalam Piala Dunia kan. Kau ingat satu player nama Yunus Musah apa semua yang ada dalam tim? Sekarang ni aku tak nampak dia. Nombor 7. Tapi kau tahu player macam Tyler Adams bro. Tyler Adams tu macam unsung hero dalam tim ni. Betul. Best lah tengok dia. Physicality yang diorang ada, counter press yang diorang ada, pemahaman bola sepak di peringkat modern football ni dengan Anthony Robinson as kau punya fullback dan sebagainya. Aku rasa macam they have the perfect. Orang kata kalau players diorang stay fit, diorang boleh pergi jauh sebenarnya. Betul. Kalau nak cakap pasal game pun, ini antara match World Cup kali ni yang bagi aku puas hati. Betul. Aku sangat-sangat puas hati tengok. Sebab first thing first, aku tengok USA lawan Paraguay ni dekat mana tau, dekat Mamak. So vibe tu sampai, benda tu sampai. Dan bila tengok pula counter press daripada USA, tengok pula Pochettino dekat situ kat tepi dengan rambut panjang ni sekarang ni, belah tengah, puas hati tu. Lepas tu tengok pula Paraguay punya style yang bagi aku, diorang ni yang aku suka pasal Paraguay pun, diorang ni main ganas tau. Tapi ganas dia bertempat. Cara dia press, cara dia try to, ada seorang player USA yang datang, dia cover dengan 2-3 player datang serentak, lepas tu buat foul dan sebagainya. Aku suka style Paraguay yang macam gini, which is dia orang tak mencari cut, tapi dia orang tahu cara buat foul. Itu yang bijak dia. Cuma kalau kata kita tengok dalam USA menentang Paraguay ni 4-1, satu scoreline yang agak besar lah dibandingkan dengan tim-tim ataupun grup-grup lain. Ini yang paling besar sekarang, goal difference 3. Yang lain-lain semua seri gol lah. Dan yang paling latest Jerman lah, pagi tadi. Sweden. Yang kita akan sembang dalam part yang seterusnya. Next kita nak cerita tentang satu lagi wakil Asia, iaitu Australia menentang pasukan Turki. Claim, jangan tak claim. Claim boleh join lah AFL nanti. So keputusan berakhir dengan Australia menang 2-0. Apa sebenarnya masalah Turki ni, Bro Han? Bila cerita pasal Turki ni, aku rasa dia orang sangat-sangat baik in terms of attacking play, system way dia orang bagus. Tapi cerita dia sekarang ni, how they adapt to the counter, how they adapt to the counter press dan sebagainya. Sebab kita tengok dekat sini Australia tu
bagi aku dia orang tak ada lah play yang betul-betul menaikkan semangat dia orang ke apa semua ke. Tapi yang aku suka the way dia orang handle. Bagi aku Popov nama dia. Kalau tak salah aku Popov, sistem dia kena dalam match tu. Yang menangkan game ni adalah sistem Popov tu sendiri. Kalau tengok balik, dia elite defensive unit lah. Ya. Dia elite, bukan defensive unit semata-mata. Okay, kita tahu macam aku cakap tadi, dia dorang dengan Bosnia antara the mother of all low blocks lah kan. Tapi kau anggap game ni macam smash and grab je sebenarnya, sebab bila kau dapat that goal terlebih dahulu, cara dia orang defend, and then kemudian ni Connor Metcalf dengan goal daripada luar box dalam hujung second half tu, kau meranapkan. Tapi of course lah kau kena ambil kira juga miss penalty daripada one of it lah. Turkey. One of it lah. Diorang banyak chances sebenarnya dalam game ni. Hari lain mungkin finishing yang lebih clinical. Kau expect dengan star-star diorang yang ada dalam tim ni, sepatutnya diorang boleh dapatkan gol terlebih dahulu. Tapi kau tahulah, dalam World Cup game seumpama ini, Australia sebagai tim yang tahu untuk defend, diorang ada structure. Aku rasa Turkey macam ada underestimate sikit diorang. Agree, one of it. Sebab apa? Kalau kata kita tengok dalam list player Australia tu, tak ada satu pun player yang main EPL, tak silap aku. Tak silap aku Betul. lah. Tak silap aku yang Iran Kunda pun main championship kan. Betul. And also kalau kata kita nak balik pada kita punya video prediction, kita kata ni bukan tim yang ada Mark Viduka. Dulu Harry Suter dia punya centre back tu pernah main lah Leicester. Tapi agree lah, Turki menentang Australia ini adalah match team yang ada pedigree, which is Turki. Tapi betul, dia orang punya underestimate Australia tu level lain. Dan dia orang kena. Dan sebab kita kena tengok balik dia punya vulnerability dekat belakang Turki bila kena level lain way. Sebab kita kena ingat ini bukan satu gol, ini 2 gol punya, dan dia orang saya dapat clean sheet So that's why bagi aku on the next one, Turki tak patutnya lagi underestimate anybody. Anybody. Serius. Kalau kata kita tengok player-player macam ada Guler, Hakan Calhanoglu, semua diorang ni player penting untuk Turki pun. Zeki Çelik. Tapi diorang ni seolah-olah macam buntu tau. As a team diorang buntu. Tak ada creativity yang boleh penetrate ke depan. Kenapa diorang macam banyak ambil shot daripada from distance? Ben, kau tak boleh fikir ke aku benda rasa macam aku cakap, bila aku kata mother of the all low blocks tu, cara Aussie set up dengan cara yang agak compact gila dekat dia punya final third tu, kau boleh nampak even though Turkey had the possession, Turkey had the number 20 lebih shots tak silap aku, tapi tak ada ruang untuk penetrate bro. So macam mana kau nak buat slick 1-2 passing dalam box, sedangkan kau tahu bola tu kalau dapat chance ni akan kau kena sama ada kau kena bentis ataupun bola tu akan kena clear. Betul. So kau lose possession lah. So aku rasa dia punya mindset is try to keep the ball in the final third sebab kerap yang kau boleh, dan try to find gaps, tapi gap yang ada cuma daripada jarak jauh. That's why again sikit, that's why aku kredit pada Australia punya coach. Sebab apa tau, kita kena ingat on this match against the great Turkey, dia letak siapa tau? Dia drop Matt Ryan tau. Dia drop Matt Ryan, dia letak budak baru umur 21 tahun tau jadi keeper tau. Dan budak jadi keeper tu jadi apa tau? Patrick Beach. Patrick Beach dalam game ni dia buat 8 critical save Gila. And now ramai sembang pasal dia kan sekarang ni. And of course macam aku cakap tadi, miss penalty 61st minute. Kalau Hakan Calhanoglu did not miss that penalty, maybe different story bro. Different story. Betul. Itulah bola sepak bro. Kita cerita based on moment. Sekarang kita bangga lah. Asia. Asia untuk Asia. Turkey yang pre-tournament hype kan. Kan? Tapi okay lah, it's not too late. It's good lah. Satu game. It's good for World Cup. And even this World Cup bro, 8 tim tempat ketiga boleh layak bro. Apa dah hal kalah first game. Okay, next kita nak sembang tentang match Group C balik. Match yang sepatutnya menjadi tumpuan semua orang untuk match week yang pertama, especially dalam Group C ni. Brazil menentang pasukan Morocco. Rohan, aku start dengan kau dulu. Draw 1-1, siapa yang rugi sebenarnya? Morocco ataupun Brazil pada Of course Brazil lah. Memang Brazil yang rugi lah. Tapi ada satu benda lah aku suka nak cakap. Ramai orang cakap yang Morocco ni sebenarnya ada dog dan sebagainya. For me, kalau tengok ranking Morocco sekarang ni berada di top 10 tau. Ranking men's football. So that's why bagi aku Morocco dah bukan level tu dah. Dan orang lupa yang Morocco menang based on email. Yang previously based on email based on email. So aku rasa Morocco, aku potong sikit sampai ni Mbappe keliru. Siapa juara AFCON? Dia cakap dia lawan Senegal, dia kata we are going to face AFCON champion. Or is it Morocco? Which one? I'm not sure now. Dia pergi waktu tu. Teruskan Bro, sorry. Kelakar. So that's why bagi aku, of course as a Brazilian, aku bukan Brazilian, as a fan Brazil, aku hampa lah di game ni. Sebab sepatutnya dia orang ini adalah first match Ancelotti dalam World Cup membawa Brazil.
agak fail lah bagi aku sebab tengok result yang macam gini. Tapi apa yang aku suka momen dalam game ni. Ada dua momen yang bagi aku sangat-sangat incredible dan World Cup punya level. First, kalau kau tengok balik Arda Güler punya through ball tu, dan kau tengok balik ni Brahim Diaz. Brahim Diaz punya through ball tu, and then kau tengok balik Vini Junior punya shot tu. Itu dua momen yang maksud gila. kau Brahim Diaz punya through ball untuk Saibari. Betul. Okay. Level lain level lain. Betul. Sebab apa through ball tu cantik. Satunya Cantik. Mazraoui yang pass kan. Betul. Mazraoui ada option yang lebih dekat untuk pass. Tapi dia pilih untuk bypass seorang midfielder tu, bola terus pergi kepada Brahim Diaz. That's why. Brahim Diaz ni bukan match ni je sebenarnya. Dalam AFCON pun ada kita tengok a few goal, sebenarnya dia bijak tau. Ada benda-benda yang kita tak nampak. Dia ni seolah-olah macam Iniesta dulu dekat Barca. Betul. Hantaran-hantaran yang pelik-pelik dia berjaya untuk dapatkan. Betul. And player macam Saibari ni dah ada chemistry lah kot dengan Brahim Diaz. Memang orang expect kita biasanya terima bola dekat tengah, kita akan switch ke bahagian kanan. Ashraf Hakimi pula kat belah kanan. Tapi end up benda tu pergi ke bahagian tengah. Adakah Brazil punya defender seolah-olah macam keliru dalam movement tu? Aku rasa silap besar diorang. Any Ancelotti team yang kita kenal, okay, even let's take example lah season punya Real Madrid lah. Kebanyakan team diorang main highline kan. And highline diorang pun dia ibarat lebih kepada kita lebih berharap daripada kita yakin. Kau faham tak? Berserah lah kan. So kalau kau tengok kali ni pun highline yang agak memakan diri, and even the midfield, kalau kau tengok Bruno Guimaraes dengan Paqueta, dengan of course Paqueta is playing as a number 10, Casemiro semua as a number 6, Bruno is a number 8. Tapi kau nampak macam Casemiro seorang je kat situ. Betul. Selalunya kena bypass. And macam mana 18-year-old Ayub Buadi main dalam game ni. Aku rasa ini adalah satu performance yang bukan menunjukkan, sebab bukan nak cakap apa, basically kalau kita kata player 18 tahun ni, kita selalu highlight attacker, kita selalu highlight player-player yang score goal dan sebagainya. Tapi kita jarang mengatakan tentang seorang general di bahagian tengah, midfield, 18 years old, untuk ada kematangan tu, to outplay, to bully kan player macam Bruno Guimaraes yang dah menang UCL, si Casemiro semua. Exactly, brother. Experience diorang dengan pengalaman, dengan faktor usia lagi kan. It's unbelievable lah. Tapi kalau sentuh sikit bro Hans, Ayub Buadi ni dia Lille punya midfielder, betul? 18 tahun. Aku tengok jugalah dia main dekat Lille, tapi aku still rasa macam alah Liga ni kan je pun kan. Farmers League. So kita tak expect tau dia punya debut dalam World Cup sebegini. And kalau kita tengok balik cara dia bermain tu bro Hans, dia bukan macam defensive midfield yang zaman-zaman kita dulu, zaman Fabinho, Casemiro, yang mana akan ambil hantaran-hantaran yang lebih selamat. Betul. Kan pergi ke sebelah tepi. Dia ni receive bola half turn, pergi ke depan. Aku pernah tengok Ayub Buadi ni, dia membuatkan aku teringat pada siapa tau. Okay, boleh relate pasal rambut dia, tapi aku masih nak mention Guendouzi. Guendouzi ni orang banyak under appreciate dia, tapi Guendouzi ni ada satu part yang betul-betul prime yang aku suka tengok dia. Dia ada lenggok tu. Dan bagi aku dia ada sedikit touch, dia punya ada lenggok style Yaya Toure sikit tau. Itu sebab Arsenal link dengan dia. Arsenal macam link dengan dia zaman daripada, tak silap aku, zaman dia still lagi French under 21 captain kan. Sebab apa? Dia ni darah French kan. Dia ni Morocco ni adalah mak dengan ayah dia punya country kan. So kalau kita tengok relate balik pada tim Morocco ni pun, tak ada seorang pun player yang betul-betul purely berdarah In Morocco. fact, tak ada satu pun yang aku rasa lahir dekat tak Morocco. ada dalam dia punya squad ataupun dia punya level kan. Tak ada. Betul kan kalau aku salah tak lah. ada. Mungkin ada bagi IC ke waktu tu, tak sure lah kan. Cuma sikit lah pasal Ayub Buadi. Agak kena watch out Dia adalah hype sebelum World Cup. Dia bukan hype dalam World Cup. Betul. Remember that. Yes. Sebab before World Cup, tahun lepas, 2 tahun lepas, value dia 20 to 30 million. Baru sebelum World Cup value dia 45 million, dan sekarang ni dalam World Cup value dia 50 million. Betul. And so expect a rise lepas ni 80 70 expect. And pada waktu yang sama orang dah mula mengatakan yang dia adalah the long term replacement untuk Sofian Amrabat. Basically kau akan tengok dia become the next Amrabat dalam tim Morocco. Amrabat tak main first E sebab dia untuk sebab dia. Betul. Sebab dia. Exactly. And ini baru apa, penampilan ketiga dia. Caps yang ketiga dia, tak silap aku. Untuk ada, kau bayangkan kau baru kali ketiga main dengan all these superstars dalam Morocco. Aku boleh kategorikan sebagai superstar lah. Walaupun ada yang kata diorang ni underdog apa bagai kan. Tak sedar world ranking diorang kat mana, tak sedar diorang African. Itulah tu. Kan, tapi realitinya bila kau tengok dia yang kira
baru lagi dalam tim ni, boleh sebati serasi lawan Brazil, big stage, first game of the World Cup, perform macam ni. Unreal bro. Cuma sikit lah aku agree pasal Brazil punya tengah tu. Dia punya disjointed agak kurang ajar bagi aku as a fan Brazil. Sebab tengok Casemiro main, lepas tu kena cut, dia tu dah out, lepas tu ganti dengan Fabinho aku tak tahu berapa jenis foul dia dah buat. Sama naik je. Benda-benda yang agak musyrikin lah bagi aku. Yang teruk lah. Yang teruk gila lah bagi aku. So on the next as a fan Brazil, on the next aku harap cohesiveness, iaitu keseragaman. Aku rasa reality kita tentang Brazil ni masih lagi belum hit. Kau faham? Maknanya harapan, tanggapan kau terhadap Brazil, apa yang Brazil yang kita kenali sebagai that Samba team is no more that team. Bukan. No. Kita dah tahu benda tu totally kan? different. Sebab kalau kita sentuh balik gol yang Vini score tu kan, itu memang typical Vini punya gol. Exactly. Kan? So Real Madrid dah buat banyak kali betul. Tapi kalau kita tengok dekat bahagian kanan, Rafinha tak boleh main dalam match ni. Betul. Kau rasa Ben, untuk match-match yang akan datang, adakah perubahan taktikal, mungkin masukkan Cunha ke? Betul. Aku rasa the biggest mistake dibuat masa kau tanya aku even peranan Igor Thiago apa je yang dia buat dalam game tu. So aku cakap masa selection. The fact that kau tinggalkan player macam Joao Pedro, I'm sorry to say, bukan aku nak up sangat dia sebab dia Chelsea player apa. No, it's because he scored more than 20 goals this season. Macam mana kau boleh not bawa player macam aku fine Igor Thiago pun perform, tapi kau kena cari space untuk dia. Tapi kan? Bro Hans minta Richarlison. Ada orang marah dia dekat komen. Tapi to be fair, Richarlison is a player yang main dalam pentas World Cup bro. Play for your country, play for your batch. That's the kind of player kau nak. You need orang kata shithousery players. Sorry for my language lah. Tak apa. Nanti lu kena bleep lah bro. Ini tak ada je pun. Ini sembang kedai kopi. Okay. Alright guys, aku rasa kita kena potong dulu. Sebab apa? Bila dapat kawan-kawan macam ni yang berbual, dia jadi lain tau. Dia tak berhenti bersembang nanti. Sebab apa? Dia jadi sedap nak bersembang Naik share. Especially masing-masing dah jauh kan. Ben dengan dia punya perjalanan, yang ni duduk balik Spain. Aku je lah yang setia menemani korang dekat YouTube sekarang ni. Apa-apa pun guys, kita akan tamatkan untuk part yang pertama. Kita akan continue untuk part yang kedua. Kita nak sembang banyak lagi game. Ada Germany, ada pasukan-pasukan macam Netherlands menentang pasukan Jepun. Ini adalah game yang best lah untuk kita sembang. Stay tune, jangan lupa untuk tengok match yang seterusnya. Kita jumpa selepas ini. Assalamualaikum.